Okey, jom kita bincang benda ni. Selamat datang semua. Hari ni kita nak buat satu penerangan pasal benda yang saya rasa confirm dekat dengan hati kita semua. Macam mana kita nak buat kerja tu lebih lancar dan buang beban yang tak perlu? Kita akan gunakan model team words. So, jom kita mula. Cuba tanya diri anda sejujurnya. Anda ni betul-betul sibuk ke atau sebenarnya anda just penat? Kan? Kita semua pernah rasa peritnya lalui hari yang kelam kabut. Serah kerja sana-sini, tak habis-habis, asyik kejar orang yang sama dan rasa macam terperangkap dalam kekacauan pentadbiran. Memang rasa macam dah berlari pecut seharian, tapi bila fikir balik, sikit je kerja yang betul-betul siap. Untuk selesaikan masalah keletihan ni, ini plan kita. Pertama, kita tengok ilusi kerja berlebihan. Kedua, 8 pembaziran team words. Ketiga, kita cari di mana masa kita bocor. Dan last sekali, produktiviti sebenar. Okey, jom jalan. Bahagian pertama, ilusi kerja berlebihan, mendefinisikan semula pembaziran di tempat kerja. Bila kita sebut pembaziran dalam konsep lini kan, apa sebenarnya maksud dia? Dia bukan sekadar hilang barang atau duit tau. Pembaziran ni sebenarnya tenaga mental kita yang hilang, fokus yang lari, masa yang terbuang dan proses yang sangat meleret. Tenaga mental yang kena perah hari-hari tu, itulah pencuri sebenar yang bunuh produktiviti kita. Masuk bahagian kedua, 8 pembaziran team words memetakkan kebocoran yang tersembunyi. Kita mula dengan huruf T untuk transportation atau pergerakan. Cuba bayangkan berapa banyak masa kita terbuang sebab asyik main passing baton antara jabatan. Info ni melantun dari khidmat pelanggan, pergi ke bil, masuk ke kredit, lepas tu patah balik. Tapi tak ada siapa yang betul-betul uruskan. Nak selesaikan benda ni, senang je. Kita kena set siapa pemilik tugasan tu, apa tindakan seterusnya dan apa tarikh akhir untuk setiap kerja yang diserahkan. Seterusnya, I untuk inventory. Ini bukan stok barang tau, ni stok kerja tertunggak. Senarai follow up yang kita biarkan tanpa pantauan. Benda ni, kalau kita tak jejak secara harian, dia akan bertimbun dan boom, tiba-tiba meletup jadi krisis yang sangat urgent. Macam mana nak tackle? Guna senarai tindakan harian dan selesaikan tunggakan tu dari awal sebelum jadi masalah besar. Okey, M pula untuk motion atau pergerakan. Anda pernah tak lalui momen yang menyeksakan ni? Dekat 15 minit, asyik klik merata-rata folder semata-mata nak cari satu dokumen je. Pernah kan? Kita banyak sangat buang masa mencari, bukannya menyelesaikan. Penyelesaiannya, buat rujukan pantas, selaraskan sistem folder tu dan wujudkan jalan pintas. Lepas tu, huruf W, waiting, menunggu. Benda ni memang boleh buat kita frust. Pelanggan dah mula bising tunggu kita, tapi hakikatnya kita pun tengah terperangkap tunggu kelulusan orang lain. Kita semua tahu rasa seksanya bila asyik tekan butang refresh dekat inbox tu kan. Jangan biarkan kerja tergantung macam tu je. Tetapkan tarikh akhir yang jelas. Siapa yang kena beri update dan bila. Okey, masuk kepada O yang pertama, overproduction atau pengeluaran berlebihan. Mesti ada yang pernah luangkan masa berjam-jam buat laporan yang super detail. Lawa pula tu. Tapi last-last bos cuma baca tajuk je. Tragis betul. Untuk elak tragedi ni, tanya dulu awal-awal, apakah hasil yang diperlukan? Format macam mana yang sesuai? Dan laporan tu nak guna untuk buat keputusan apa? Dan adik-beradik dia, O yang kedua, overprocessing, pemprosesan berlebihan. Contohnya, kita asyik masukkan data pelanggan yang sama berulang kali dalam template berbeza atau sistem tu perlukan terlampau banyak kelulusan. Benda ni bukan je memenatkan pasukan tapi mengundang kesilapan data yang besar. Ringkaskan langkah kerja tu, guna template standard dan buang je mana-mana proses yang tak bawa sebarang nilai. Sekarang, apa yang betul-betul menarik pasal benda ni? D untuk defects atau kecacatan. Kalau info tu tak lengkap atau status kes tu salah, ini boleh musnahkan kepercayaan pelanggan sekelip mata tau. Dan yang paling perit, kita terpaksa buat kerja tu berulang kali. Jadi, lindungi proses kita. Guna senarai semak sebelum hantar tugas dan pastikan SOP tu jelas dan mudah dipatuhi. Kita tutup akronim ni dengan S, skills atau kemahiran. Benda ni jadi bila kita gagal kongsi pengetahuan kita. Staf baru dibiar terkontang-kanting, belajar sendiri, yang dah berpengalaman pula tak jadi mentor. Kesudahannya, beban kerja asyik tertumpu dekat orang yang sama je dan tim tak dapat berkembang. Nak atasi masalah ni, buat sistem buddy, wujudkan sesi perkongsian 15 minit atau guna pembelajaran mikro. Bahagian ketiga, di mana masa kita bocor, menampal lubang dalam pengurusan masa.
Cuba bawa bertenang sekejap dan renungkan soalan ni. Di mana masa kita bocor? Cuba bayangkan hari bekerja anda tu macam sebuah baldi. Kita selalu ingat, kita ada terlalu banyak air ataupun beban kerja. Tapi hakikat sebenarnya, masa berharga kita tu perlahan-lahan meresap keluar melalui lubang-lubang halimunan yang kita tak perasan pun. Dan ini secara jelas menunjukkan macam mana masa kita tu bocor. Masa tu tak hilang macam magic. Ia bocor melalui pertukaran tangan yang terlalu banyak, menunggu tanpa tindakan susulan, kerja berulang yang memenatkan, maklumat yang tak lengkap dan proses yang meleret-leret. Semua kekecewaan harian anda tu sebenarnya memang berpunca direct daripada 8 pembaziran ni. Jadi, ini jalan penyelesaian dia. Langkah pertama, kita kenal pasti mana bocornya timus ni dalam aliran kerja kita. Langkah kedua, tampal terus lubang-lubang tu. Dan langkah ketiga, laburkan semula masa yang kita dah selamatkan tu. Dengan menampal kebocoran pentadbiran ni, secara harfiahnya anda sedang membeli semula masa anda, supaya anda boleh fokus buat benda yang betul-betul bagi impak pada pelanggan. Okey, kita masuk ke bahagian akhir, bahagian 4, produktiviti sebenar. Kerja bijak, bukan laju. Mitos lama selalu pesan macam ni. Produktiviti maknanya kita kena sentiasa buat kerja cepat-cepat dan cepat. Gila tak penat? Kebenarannya, dalam minda Lean, produktiviti sebenar tu adalah bila kita kurangkan pembaziran dan kita tingkatkan nilai tambah. Ia tentang macam mana nak bekerja dengan lebih bijak, bukan setakat menaip dengan lebih laju. Sebab apa? Kalau kita biarkan atau abaikan teamworks ni, segala urusan merentas fungsi memang confirm akan jadi sangat lambat, kelam kabut dan dipenuhi dengan kerja berulang yang tak sudah-sudah. Kena beringat, aliran kerja kumpulan yang tak diurus dengan baik, lambat laun akan kembali kepada keadaan huru-hara. Tapi cuba bayangkan bila kita kawal aliran kerja ni. Impak dia memang besar. Persekitaran kerja yang terkawal akan hasilkan pasukan yang jelas tentang siapa pemilik tugas dan apa keutamaan mereka. Kerja tertunggak makin sikit, kurang masa menunggu, tak ada lagi buat benda berulang kali. Kita akan belajar lebih laju dan yang paling best, kita dapat bagi pengalaman pelanggan yang sangat konsisten. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan yang saya harap anda betul-betul fikirkan. Esok kan, adakah anda akan terus je perah keringat cuba bekerja dengan lebih laju atau anda nak mula bekerja dengan lebih bijak? Daripada terus kepenatan tak sudah, saya cabar anda untuk mula cari lubang-lubang yang bocorkan masa anda sendiri. Jumpa lagi dalam penerangan yang akan datang.